Assalamualaikum semua, selamat pagi. Alhamdulillah, hari ni 27 bulan 12 2025. Pagi ni ingat Pandak nak pasangkan sinki ni. Tengoklah gam dia, insyaAllah boleh lekat tu pakai double side. Okay. Boleh selepas tu Pandak boleh terus sambung buat salur dia keluar. Dah standby tu, tukarkan yang lama tu. Okay, lepas tu Pandak nak pasang ni shower. Kita tukar shower ni. Mungkin sedap sikit kot. Tukarkan shower kat situ. Shower ni Pandak akan alih ke tandas. Okey. Mudah-mudahan Allah Taala memudahkan kerja-kerja kita, insya-Allah. Doakan Pandak sihat, doakan Wan sihat, doakan Pandak sihat, keluarga kita semua sihat, insya-Allah. Sahabat juga. Okey. Mudah-mudahan Allah Taala memudahkan segala urusan kerja kita dengan berkatnya. InsyaAllah esok Pandak gerak pergi Johor. Nak ambil Wan. Okay. Lepas tu Pandak akan balik kemari hari Senin pagi, insyaAllah. Assalamualaikum sayang semua. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, sinki dah siap pasang. Mudah-mudahan dia kokoh, tak ada air menyegat kat bawah tu, insyaAllah. Pak Lang tadi datang. Dia tengok barang-barang nak pakai, nak buat kerja macam mana. Tapi dia ada urusan lah petang ni. InsyaAllah, katanya 1 bulan nanti baru dia dapat tolong Pandak. InsyaAllah, doakan kami. Moga-moga dipermudahkan Allah. Ni shower Pandak dah sebah. Pandak pakai besar sikit. Larikan dia ke tengah, ke kiri sikit. Sini Pandak nak buat tak ada air. Jadi jauh sikit daripada shower lah. Kan? Begitu rapat sini. Pandak kan? InsyaAllah. Mudah-mudahan dimudahkan Allah segala kerja-kerja. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Hari dah hampir maghrib. Pandak dah stop kerja daripada tadi dah. Okay, Pandak nak review sikit lah apa yang Pandak dah buat rumah ni. Ni wiring semua dah buat kan. Ni bilik yang Pandak buat bermula. Ni agak turun ke bilik air. Alhamdulillah, bilik air dalam proses nak buat semula, insyaAllah. Okay. Ni ruangan tengah yang kita modify, pasang lantai tengah. Atas tu ada kekal setengah daripada peran atau toilet floating. Okay. Ini turun ke dapur bawah. InsyaAllah balik pada Johor nanti boleh masuk ni, insyaAllah. Okay, ini bilik Pandak yang dah siap, alhamdulillah. Sinki baru siap tadi Pandak pasang. Salur pipe buang air dah siap. Pandak dah tebuk, pasang pipe baru semua. Dah terus ke luar. Okey. Nanti pipe ni tutup lah. Pandak lantai ni Pandak akan kena buat balik ni, kena lantai semula. Bilik air ni pun lantai semula, insyaAllah. Kena turap sikit. Okey. Ni